Ini ikan ke alien? Ini barrel eye fish atau orang panggil juga ikan mata tong. Ikan ni hidup jauh kat dasar laut sampai 2,500 meter dalam. Kat situ memang gelap total. Memang tak ada cahaya matahari langsung. Dunia dia memang sunyi dan asing gila. Yang paling pelik, kepala dia lut sinar. Jadi kalau kita tengok, kita boleh nampak terus bahagian dalam kepala dia. Termasuk struktur mata dia sendiri. Macam tengok organ dalaman tapi still hidup. Mata dia pula bukan macam ikan biasa. Dia berbentuk silinder macam teropong dan dia boleh tengok ke atas untuk scan mangsa yang lalu ke atas dia. Tapi bila nak makan, mata dia boleh berpusing ke depan. Maksudnya dia boleh tukar fokus dari scan atas ke target depan dengan sangat tepat. Dalam dunia gelap tu, ikan ni tak perlu berenang laju pun. Dia lebih banyak terapung je dalam air sambil tunggu mangsa lalu. Macam sniper underwater yang tunggu masa sesuai untuk strike. Adaptasi dia memang gila unik. Kepala transparent tu bukan untuk gaya, tapi untuk lindung mata dia yang sangat sensitif daripada tekanan laut dalam dan benda-benda berbahaya di sekeliling. Nak dengar lagi kisah haiwan yang unik? Jangan lupa follow kami.